Ini Rick. Hari ini dia tidak mahu dirakam. Tapi anda klik videonya. Kini dia masuk air laut. Saya hantar dia ke laut dalam. Tanpa peralatan, hanya berseluar renang. Ini satu eksperimen. Pada kedalaman 1 meter, tekanan meningkat. Udara dalam paru-paru mengecut. Di 5 meter, gegendang telinga Rick mula melengkung ke dalam. Pada 10 meter, tekanan 2 kali ganda dari permukaan. Paru-paru mengecil hampir seperempat. Dada terasa berat. Untuk lindungi organ dalaman, terutama telinga dan sinus, tekanan perlu disamakan. Picit hidung dan hembus. Ini dipanggil meniup telinga. Pada 20 meter, tekanan sudah 3 kali ganda dari biasa. Rick rasa tekanan kuat di kepala dan mata. Otak lambat berfungsi akibat kekurangan oksigen. Penglihatan kurang jelas, warna pun pudar. Seseorang mungkin hilang arah. Dia tak tahu mana atas, mana bawah. Ini bahaya. Dia boleh berenang makin dalam, sangka pula naik ke atas. Nadi Rick laju. Dia masih tiada oksigen dan hampir pengsan. Tapi saya terpaksa campur tangan. Saya turunkan kubah kaca berisi udara padanya. Kini Rick bernafas, namun segalanya tetap sama. Kubah itu sempit. Tekanan luar terus menekan tubuhnya. Setiap hembusan nafas kedengaran tajam dan redam, seolah melalui topeng getah. Dari dinding, bunyi bising terdistorsi kedengaran. Ada pusaran air, getaran objek jauh. Sumber bunyi begitu jauh sehingga tidak kelihatan. Ini membingungkan. Pada kedalaman 40 meter, manusia mula menunjukkan tanda-tanda keracunan nitrogen. Udara yang dihirup mengandungi nitrogen dan tekanan tinggi mempengaruhi sistem saraf. Ini seperti mabuk ringan, pergerakan melambat, pemikiran menjadi keliru. Rick tersenyum tanpa sebab. Ini simptom membimbangkan. Reaksinya menjadi lambat dan arahan mudah melalui komunikasi pun dia lambat faham. Dalam selaman sebenar pada kedalaman itu, gas pernafasan khas diperlukan. Pada kedalaman 60 meter, cahaya hampir hilang. Di sini lebih gelap dari gua manapun. Lampu suluh biasa kurang membantu. Sinarnya berselerak dalam air. Mereka hidupkan lampu kubah. Namun Rick hampir tidak nampak apa-apa. Mata tidak dapat kontras. Ini menyebabkan ilusi visual. Rick mula nampak gerakan yang tiada. Ini kesan biasa beban deria. Otak melengkapkan realiti sendiri. Ia tidak faham apa yang nyata dan apa yang direka. Pada kedalaman 80 meter, tekanan melebihi 9 atmosfera. Kesan tekanan tinggi semakin kuat dalam badan. Otot mula mengecut lebih perlahan. Tisu kehilangan keandalan. Pergerakan Rick menjadi sukar. Dia rasa tidak dapat meluruskan jari sepenuhnya. Badan mula menggeletar sedikit kerana sejuk. Air menghilangkan haba 25 kali lebih cepat daripada udara. Tanpa sud khas, hipotermia boleh berlaku dalam beberapa minit sahaja di sini. Suhu di dalam kubah juga menurun. Pada kedalaman 100 meter, kubah kaca tidak lagi berfungsi. Retakan kecil dan getaran mula mengubah bentuknya. Untuk elak Rick dihancurkan, saya memindahkannya ke sud selam dalam. Sud ini berat dan besar, tetapi ia memberi perlindungan. Kini Rick terasing dari air. Jika tidak, dia tidak akan selamat. Sebarang kesilapan boleh membawa maut. Topi sud itu menghadkan pandangan. Bahkan untuk memusingkan kepala, usaha diperlukan kerana sud itu sangat kaku. Pada 150 meter di depan Rick, hanyalah kekosongan. Dalam keadaan begini, manusia mula berhalusinasi pendengaran. Otak tanpa maklumat mencipta bunyi latar dan suara palsu. Rick dengar ketukan, seolah ada orang berdekatan. Ini kesan biasa kesunyian mendalam bawah air. Doktor menamakannya interference pendengaran. Paling bahaya, percaya pada bunyi itu. Pada 200 meter, disorientasi Rick memburuk. Dia tidak tahu berapa lama masa berlalu. Tiada cahaya. Suhu sekitar 4 darjah. Badannya berjimat tenaga. Degupan jantungnya melambat. Darah dialihkan dari anggota badan ke organ penting. Jari Rick membiru. Ini bukan ancaman nyawa. Namun, ia isyarat badan membeku. Rick bergerak perlahan, seolah-olah dalam sirap pekat. Pada kedalaman ini, manusia tanpa perlindungan mati dalam beberapa minit. Pada kedalaman 300 meter, tekanan melebihi 30 atmosfera. Ini adalah paras kritikal. Dalam keadaan begini, manusia tanpa perlindungan akan benar-benar rata. Udara dalam badan memampat hingga hampir sifar. Organ boleh pecah akibat perbezaan tekanan. Walaupun dalam sud angkasa, mana-mana bahagian lemah pada struktur boleh pecah. Rick mula menghadapi masalah pertuturan. Tekanan menjejaskan sistem sarafnya. Malah perkataan mudah, ya, disebut perlahan dan kedengaran tidak yakin. Seolah-olah dia mengucapkannya dalam filem gerakan perlahan. Namun, tidak boleh naik ke permukaan secara tiba-tiba. Ini boleh menyebabkan penyakit penyahmampatan. Gas dalam darah membentuk gelembung dan boleh menyekat saluran darah. Jika anda suka eksperimen saya dan Rick hari ini, sila langgan. Sementara saya perlahan-lahan